Hari ni kerja mek susah tu. Weh, you tu, kau tahu tak tadi kan aku rasa macam susah Kan. gila weh. Tapi aku rasa macam ni macam mengantuk sikit lah. Ya tu lah, kan? Betul. Tapi Tapi itulah kan. tapi korang nak tahu tak? Weh. Ada kedai emas lah weh. Baru buka. Ui, kedai baru. Emas di Semantan lah. Doh. Ni lah. Korang nak tahu tak? Aku pernah kerja emas dulu. Ya ke? Serius lah. Aduh. Kau tak pernah Aku beritahu. bagi tahu lah. Bila kau bagi tahu? Okey, jom kita. Aku cerita sekarang. Okey. Best tak? Masa lepas SPM dulu aku kerja situ. Oh, Best. berapa lama? Panas tu. Jomlah minum air. Korang ni asyik minum air je. Tengoklah duit aku dah tak ada dah. Ya, aku tak ada duit dah. Aduh. Tapi kau belanja ya? Boleh. Jom. Jom. Dia penat betul gini, Bo. Sebab tu saya ajak abang minum air. Hotel sana sini aduh. Sekarang nak order apa? Order sekarang. Okey, aku nak paling mahal. Makanan paling mahal. Bang, mana ada kerja tak penat bang? Mestilah penat bang. Standard dah lama pun kerja. Oh. Amdeki, muak sama gitu. Mu nak ambil sebab Semua ada bau tak? Bau macam bau angel creative. Abang Jenggu nak air apa? Order dah. Order dah? JK, air apa? Tai o. Wih, awet lah Abang Jenggu. Wih. Abang tu kecil ha. Hai. Assalamualaikum. Adik. Kerja ke awak orang? Tak. Habis tu buat apa? Student. Student lah, student. Okey. Student. Abang Jenggu, Jackie, boleh teman aku tak? Boleh. Aku datang je dekat adik-adik ni, morang kena apik aku. Aku segan. Boleh. Ada benda nak cakap ni. Jom. Assalamualaikum. Adik. Abang sebenarnya abang minta maaf tau. Maghrib-maghrib ni. Bukan abang nak ganggu. Awak orang tahu tak ada kedai emas nak buka nanti? Tahu ada kedai emas. Yang dekat sana tu Oh, awak dah lalu Dah nampak Dah nampaknya. Oh, ya ke? Kedai emas di Semantan? Ya betul. Kebetulan memang kita orang nak buka nanti tu. Pada 24 tu ada solat hajat, kasidah, ada Eliza datang. Ada dia. Yes. Apa ni Mawi. Lepas tu pembukaan 25 lagi ramai orang datang. 25 malam pun lagi. Havoc ada dikit-dikit barat. Apa ni adik, abang nak tanya adik. Dua orang kawan abang ni, mana yang paling smart sekali? Kita orang rasa dia. Awak cakap dia answer. Azul. Abang Jenggu, jangan nyanyi abang Jenggu. Ada sini.